Ya, Puan Julia kata, ya, sebiji terjadi pada saya 24 jam tu. Macam mana sebab saya jadi bangun subuh tengok dah tak ada. Mandi wajib, solat, kemudian nak solat Zuhur, ada darah balik. Sampai 5 hari macam tu. Okay. Kalau kita kira, selagi mana dalam tempoh 15 hari 15 malam darah tu keluar, kejap keluar tak keluar, itu masih lagi tempoh haid. Maka di situ, kalau kita kata kalau kita dah solat tak ada masalah, kita lepaslah solat tu. Tapi kalau tak solat, itu lagi tak perlu digantikan. Okay. Cuma saya nak kongsi kat sini tuan puan, dalam perkara haid dan istihadah ni, kadang-kadang kita keluar darah tak keluar darah ni, perempuan dia ada satu kaedah nama dia al-ihtiyat. Al-ihtiyat ni maksudnya apa dia? Berhati-hati. Ni perempuan yang keluar haid, istihadah ni, dia akan selalu berhati-hati. Dah berhenti ni, dah tak ada darah ni, dia mandi wajib, solat. Allah pandang usaha tu. Allah akan pandang, Allah akan kira. Tetapi jika keluar darah selepas tu dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka masih lagi dikira sebagai haid.